Rekod. Okay. Yang berusaha, kita ada pengarah eksekutif Cak Ane, Cik Muhammad Shah sendiri. Puan Hashimah, cuma tak available untuk buka kamera. Dan juga uh, Puan Zuriana sebagai pengurus operasi dalaman Cak Ane dan juga Puan Tila, eksekutif Cak Ane. Dan juga semualah ibu-ibu, ayah-ayah, kepada superheroes kita yang mungkin barulah, parents baru saya maklumkan. Selamat datang. Uh, Semua okey gitu? Okey. Okay, so hari ni dah Jumaat ni um, dah seminggu bekerja kan. Sebab saya pun baru ada pengalaman sikit bekerja, jadi mungkin tahu sikit lah orang yang bekerja seminggu ni. Sebab sebelum ni belajar je, jadi dah tahu. So, um, semoga kita semua dalam keadaan yang sihat lah, dan masih bersemangat lagi untuk program apa-apa sesi santai. Sesi santai bersama pengasas Cak Nim. So, um, inisiatif ni untuk kita sama-sama lah berkongsi pengalaman, berkongsi nasihat dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan lagi, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Nurul Hanan, anak bongsu kepada Encik Muhammad Shah dan juga Puan Hashimah lah. Saya adik bongsu kepada Kak Cik Islah. Jadi waktu Kak Cik Islah kena kanser dulu, waktu umur 9 tahun, saya 5 tahun. Jadi saya, I grew up watching her, um, yelah grew up watching her lah kan. Sebab adik kan, jadi kita tengok dia membesar dalam keadaan um, sebagai OKU lah, cancer survivor lah. Jadi mungkin sebenarnya sesi ni pun boleh memberi saya sendiri sebagai um, yelah bukanlah a full time caregiver, tapi um, orang yang pernah experience sikit sebanyak tentang menjaga anak kanser kan. Jadi kita hari ni kita lebih berfokus kepada um, sesi bersama pengasas Cak Nel lah, tentang bagaimana um, cabaran, juga nasihat dan sebagainya. Jadi kita boleh mulakan terus ke uh, Okey. introduction of Cak Nel. Saya Yes, beri kan. kepada okey. Saya ke? Yelah Oh. Terima kasih saudari pengacara majlis malam ni, Nurul Hanan, seorang yang membesar dengan seorang kakak yang menghadapi kanser sejak tahun 2017. Eh, yalah 2017. Bukan. Bukan, 2007. 2007, sorry. 2007. Ya, apa ni, Puan Tila selaku AJK Cakna, uh, Puan Zuriana, uh, pengarah operasi pengurus operasi dalaman Cakna, uh, ibu bapa pesakit yang hadir dan keluarga pesakit yang ada, dan juga ada juga staf kita Cik Alis. Kita ada sukarelawan kita Cik Rizal, Puan Intan. Ni Dr. Dania kot saya rasa ni. Ya. Uh, yang mungkin apa ni, kita kita cuba nanti semua orang boleh bersama-sama, sebab memang kita namanya pun sesi santai. Tapi walaupun santai, kita nak ada fokus jugalah. So antara fokus kita dalam program yang ini ialah program di mana kita nak beri peluang kepada ibu bapa yang baru apa ni masuk ke dalam keluarga besar Cakna ni,
ya, untuk berkenalan dengan China. Kalau dengan orangnya, dengan kami sendiri sebagai pengasas kepada China sejak tahun 2008 dulu. Dan juga orang-orang lain lah, kita punya staff, kita punya AJK dan sukarelawan yang lain yang sempat bersama-sama dengan kita dan juga rakan-rakan senasib kita yang lain. Ya. Uh, Sana ditubuhkan tahun 2008, ya, secara informal. Anak saya tadi Nur Hanan dah sebut, kakak dia, Kak Cik Islah. Kita panggil dia Kak Cik Islah, nama dia Nurul Islah. Apa tu, dia didiagnose dengan meduloblastoma, kanser otak stage 4, semasa dia berumur 9 tahun pada tahun 2007. Jadi buat operation, radioterapi, kemoterapi di HUKM, dan kemudian dia survive, dan cuma jadi OKU sikit lah, ya, OKU physical lah mostly, ya. Apa tu, dan terus membesar lah, ya. Jadi semasa uh, Kak mula-mula sakit tu, saya dan isteri Puan Washima, kami tercari-cari juga, di mana kami boleh dapatkan sokongan ataupun maklumat. Sebab kita memang tak tahu. Uh, Dapat-dapat tahu je, walaupun kami dari rasanya keluarga yang agak mementingkan kesihatan, tapi kita tak ada knowledge tentang kanser, khususnya di kalangan kanak-kanak. Jadi bila anak tu kena diagnose kanser, memang apa, sangat-sangat terkejut lah. Ya. Jadi kita cari-cari. Yang saya jumpa ialah sebuah, selain daripada yang di luar negara, saya terjumpa satu, iaitu Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak, yang merupakan sekarang ni jadi rakan baiklah kepada Cakna dan role model kepada Cakna. Jadi cuma pada ketika itu mereka pun, namanya pun Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak. Jadi dia orang fokus kepada pesakit di Sarawak lah. Jadi dia tak mampulah menyantuni kami yang ada di SUKM ketika tu. Jadi kita tubuhkanlah. Jadi bila itu saya semasa di hospital tu dengan kawan-kawan, masa tu kami di SUKM tu, kita punya ward tu ward terbuka. Berbeza dengan Hospital Pakar Kanak-Kanak HPKK hari ini, yang mana tuan-tuan perempuan yang baru mula rawatan anak duduk dalam bilik masing-masing. Kami dulu kalau masuk bilik tu, itu kes berat. Sebab dia ada bilik ni, kalau macam Puan Zu, Puan Tila, orang-orang lama ni, dia tahulah. Kena masuk ISO. ISO tu isolation room. Bilik memang dapat bilik sendirilah, tapi kecil je. Tapi kalau masuk bilik tu, orang lain semua tak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya ibu bapa dan juga doktor dan nurse saja. Sebab anak mungkin ada komplikasi, khususnya infection. Macam tu. Jadi jadi kita yang yang insya-Allah dalam rawatan yang agak stable kat luar, wad terbuka yang dipisahkan oleh langsir-langsir lah, seperti hospital-hospital biasa lah kan. Kalau HPKK sekarang ni dia dah kira standard hampir macam hospital swasta lah tu. In fact dari segi saiz bilik tu lebih besar pun daripada sebahagian wad hospital swasta. Jadi tuan-tuan perempuan sebenarnya bertuah jugalah di segi tu. Cumanya bila kami dalam buat terbuka tu lebih mesra, lebih senang nak mesra, sebab orang sebelah-sebelah je kan. Nak pergi tandas, bilik bilik air pun common share. Jadi gitulah kisah. Jadi bila macam tu, tak hanya saya dengan Puan Noshima dan juga kawan-kawan yang ada masa tu, kami kata, gitulah kita tubuhkan satu kumpulan sokongan. Sokongan untuk bagi sokongan, tak ada daftar apa pun, jadi kita memberi sokongan kepada mereka yang senasib dengan kita. Itulah mulanya tahun 2008. Tapi bila kita dah mula aktif bergerak, mula-mula kita kalau ada keperluan kewangan tu, kita tak ada bagi bantuan kewangan pun ketika tu.
Kita hanya bagi sokongan moral lah, sokongan moral, lepas tunjuk ajar dan sebagainya. Ah, Lepas tu ada aktiviti secara santai-santai kan. Lepas tu bila orang dah mula tahu aktiviti kita, kerja kita dan ada orang bagi sumbangan derma dan sebagainya, maka terpaksalah kita buka akaun. Nak buka akaun tu atas nama persatuan, kena daftarlah persatuan. Jadi itulah berdaftarnya Cakna pada tahun 2013. Jadi sekarang tahun 2025, maknanya dah berdaftar lebih 12 tahun lah. Kalau campur dengan daripada 2008 tu dah hampir 12 tahun. 2013, 5, hampir 17 tahun dah pun. Hampir juga. Lama juga dah Cakna ni. Itulah secara ringkasnya. Ah, tapi insya-Allah mulai Alhamdulillah mulai tahun 2014 kalau tak silap saya, China mula bagi perkhidmatan yang lebih jelas kepada pesakit-pesakit baru, iaitu apa yang kita panggil sebagai starter kit, yang Alhamdulillah berterusan hingga ke hari ini. Saya pun dah lost count dah berapa sebenarnya, tetapi setiap tahun kita edarkan sebab dia tak kisah siapa, semua yang mula rawatan di HUKM dan sekarang ni di HPKK akan menerima. Tak kisah dia uh, apa ni daripada golongan B40 ke, M40 ke, T20 ke kan, semua dapat starter kit. Tapi cuma semula-mula dulu starter kit dia agak apa sikit lah, agak sempoi je lah. Tapi Alhamdulillah hari ini dah makin baik dan InsyaAllah pada masa depan nanti akan bertambah baik lah. Dan 2017 saya rasa kita dah mula ada sikit-sikit bagi bantuan yang berbentuk kewangan, uh, dan berterusan lah sehingga hari ini makin lagi bertambah lah sedikit sebanyak, mengikut kepada kemampuan dana persatuan lah. Eh. Saya rasa itu kot secara ringkasnya. Bolehlah tengok dekat website, dekat Facebook pun ada juga kisah sikit-sikit. Gitu. Jadi saya rasa sebab kita ni bukannya organisasi luar, eh. Di hospital HPKK pun, pihak hospital pun telah mengiktiraf lah penglibatan Cakna di HUKM dan di HPKK. Sebab tu tahun lepas yang Tuan Besar Negeri Sembilan selaku Chancellor UKM sampaikan bagi kita sijil penghargaan lah. Ya, Alhamdulillah. Ya, berkat kerja kuat semua orang yang terlibat dengan Cakna setakat ni. Itu saja Cik Anan. Kalau ada nak tanya, boleh je tanya. Tapi saya tak nampak muka orang ni. Saya Soalan. jemput kalau Ah, tuan-tuan dan perempuan yang rasa apa ni, line tu okey, uh, bolehlah buka kamera tu supaya kita boleh kenal satu sama lain. Sebab kalau orang yang kenal tu, saya tengok nama tu, saya kenal lah. Tapi yang tak kenal tu rasa macam canggung pula sikit. tanggung. Uh, Yelah, supaya boleh berborak. Dia sebab dia berborak santai kan. ya, Ah, Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak introduction bagi Cak Ni lah, penubuhan Cak Ni dan sebagainya. kalau Jadi apa tetap, ni, boleh saya cadangkan, mungkin dua tiga orang lama yang ada ni boleh, mungkin boleh juga seminit dua untuk kongsi, utamanya macam Puan Zuriana sendiri, Tila, ini orang-orang lama lah kiranya, orang lama, bukan orang tua, orang lama. Macam Betul. macam saya Okay. memang orang tua. Saya rasa kalau semua buka kamera lebih bagus. At least kita boleh kenal sesama. Sebagai, Ah, especially yang patients baru. It's easy ah, to interact later. ya. Tak apa, you can continue je apa ni. Mungkin kadang-kadang bila apa ni sesi online ni dia antara Segan. kelebihannya ialah kalau kita apa ni tak lengkap berpakaian pun kita boleh join kan. Gitulah mungkinlah pasal terutamanya kalau mak-mak ni dia nak kena jaga penampilan.
Tapi ada ayah-ayah pun tak buka juga dia punya kamera tu. Ada Cik Rizal tu. Rasanya ayah ni. Semua malu, handsome sangat. Ah, Saya kenalkan diri saya Tila, ibu kepada Mukesh. Anak saya didiagnos untuk leukemia ALL pada tahun 2014. Semasa itu, dia diagnos tu dia lebih kurang 8 tahun, belum masuk 9 lah sebab dia lahir akhir tahun, so consider year dia 9. Macam Tuan Haji juga, dia sebenarnya seorang budak yang cerdik, very licik, very active. Dia memang bukan jenis yang boleh duduk diam. So then tiba-tiba ada satu hari lepas dia punya football session, bila dia kata peha dia sakit, I also thought it mungkin disebabkan permainan bola, dia kena hurt himself ke apa. So but at night, bila dia complain, no, it's very painful. Dia sampai tak boleh berdiri. When we took to hospital, apa yang diagnosis dengue, kemungkinan dengue berdarah. Itu saja. So as juga like Tuan Haji, though we are family where we don't eat outside, selalunya semua makanan sampai sekarang pun, kalau boleh, yes, sekarang budak-budak tengah growing up, so they also know. Adalah sedikit kelonggaran, tapi most of the meal, the actual meal, makanan harian tu memang dimasak di rumah. So kebersihan dijaga, and then also family bukan kata tak ada pelajaran. So we are also in a way educated family, but the issue berkenaan childhood cancer, I didn't know. I was totally blank on that. I never knew childhood cancer exists. Sehingga case diagnosed. So of course that was like a macam very big blow because we couldn't accept it. So there's a lot of things yang kita went through dengan dia. Satu sajalah saya, like from the day one, I made sure that every single thing yang doktor bagi tahu saya ikut. Memang peraturan apa yang doktor wajibkan. Then never dia dalam chemoterapi 3 years, and after that maintenance from 2014 to 2007, 18, 19, to maintenance and everything. Tak pernah sekalipun I miss appointment. Tak pernah. No matter what, I will be there with the appointment. Even now, dia sekarang setahun sekali. Never miss. Never miss. Maybe that's all help because missing an appointment bukan senang. Lepas tu nak call untuk appointment balik. Dalam jarak belum pergi appointment tu, takut juga apa-apa terjadi. So following instruction for me, I think it is very, very important. Memang mustahil lah. Yes. Anything else that you want to know? Saya, I mean, will be happy to share di sini. Yes. okay. Ni orang lain nak apa ni? Nak perkenalkan diri sikit. Mula daripada orang-orang lama dululah. So Tila 2014. Yes. Ad- Zu awal sikit Okey, daripada Tila kan? okey, saya Kak Zuriana. Anak saya Elisha Azmi mengidap medulloblastoma pada tahun 2014 lah, pertama kali didiagnos pada tahun 2014. Saya sama batch dengan uh, Mukesh lah, dan ni ibunya Tila. Kami dulu dalam wad yang sama lah, selalu menangis menangis dan ketawa bersama. Ya, Menangis betul. banyak lah. And then mungkin siapa yang dah follow apa sajian harapan Cakna boleh kenal Tila lah dari situ. Tila ada tunjukkan apa masakan kan. So bolehlah ramai-ramai follow. Anak saya sekarang tahun uh, dah 10 tahun lah dah habis treatment. So
Alhamdulillah ada juga orang kata orang kata ups and downs dia kan. Masih ada jugalah isu-isu yang perlu ditangani. Uh, Kenapa ya? Uh, tapi Alhamdulillah lah saya rasa journey tu dah agak jauh lah kan. Panjang. Bukan bukan berpengalaman sangat lah. Masih lagi terus belajar. Masih lagi terus nak tahulah tentang kanser kanak-kanak ni. And then saya menyertai Cakna untuk membantu kerja-kerja persatuan, dan saya rasa setiap dari kita pun memang perlu apa ni menyertai lah persatuan ni, sebab uh, kita perlu berada dalam satu support group kan, yang orang yang sama sekasut dengan kita lah. Hmm. Supaya kita lebih berfikiran positif dan orang kata itulah kongsi harapan dan dapat berkongsi harapan dan berkongsi kekuatan lah. Okey, itu saja. Okey, siapa pun lagi yang lama tu? Kita ikut ni lah, kita ikut seniority lah. Ah. 2014 dah ada yang 2015, 2016, 2017, teruslah. 18, 19 tak ada, tak ada. Semua. Yang kebanyakan ni tahun 2024 dan 2025 kan yang baru. Tak apalah. Uh, Tak apa. Boleh je, silakan, silakan. uh, Bolehlah perkenalkan diri. Dan kalau ada apa-apa nak buat pertanyaan pun boleh kan Cik Syah? Ya, ya Kita boleh. dah boleh open kan? Uh, Kalau rasa apa agak apa sikit nak ni, boleh type aja dekat chat tu. Kalau rasa uh, susah nak apa berbual secara lisan, boleh type aja kat chat dekat bawah tu kan ada apa tu ada uh, chat punya icon tu, boleh tekan itu, boleh type aja. uh, uh. Dan untuk yang baru-baru ni kita apa maksud saya untuk penjaga pesakit baru ni kita pun nak tahulah apa stage rawatan anak sekarang dan apa cabaran paling besar lah yang dihadapi. Kalau boleh. Boleh kita start Hmm. petik ke? Hmm. Yuraimi kata dari situ, cik cik puan ke apa saya tak tahu. Yuraimi ada yang saya tak berapa kenal lah, Cik Aima, Ha. Aima Yuraimi anaknya ialah Akra Rizki. Dan Puan Aima anaknya Akil kan? Akil bin Alif. Ha. ada dalam ward ke sekarang? Mungkin tak boleh nak bercakap sebab anak tidur ke macam mana? Kita juga ada ibu bapa yang apa ni, ibu bapa yang macam mana cakap yang saya perkenalkan je tu ada Cik Rizal dengan Puan Intan tu kalau nak apa sharing sikit, perkenalkan dirilah lebih umpamanya. Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Saya ibu pada Ahmad Rifki Effendi. Tapi anak saya dah meninggal pada 1 Disember hari tu tahun lepas.
Saya di sini hanya untuk mendengar perkongsian pada parents-parents lain lah. Despite saya pun memberi sokongan pada semua. Nak cerita lebih, saya pun beremosional lah sebenarnya. Nak cerita lebih kena papa dia lah aku. Saya macam agak macam sedih juga dengan perkongsian pada parents lain pasal anak masing-masing. Mungkin papa pada Rifki boleh cerita lanjut lah kalau nak berkongsi macam mana journey kami masa menguruskan Rifki sepanjang berada di hospital. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Santai-santai. Okey, anak kami didiagnose. Okey, cerita kanser dia mula-mula awal March 2024 tu. 1st March 2024. Dia mula admitted dekat hospital MUA. Masa tu kita pun tak tahu dia apa masalah dia sebenarnya. Cuma apa yang berlaku tu sebab kita dah pergi klinik, kita dah pergi hospital sebab dia ada masalah berdengkur waktu malam. Mula-mula kita detect tu dia berdengkur. Jadi masa tu kita memang tak puas, rasa tak senang lah dengan apa yang berlaku dekat dia sebab dengkuran tu makin kuat. Satu lagi dia anak yang aktif. So bila dia pergi main dengan kakak dia, nanti dia akan patah balik, dia akan baring. So lepas tu benda tu berlaku kerap. Kemudian dia start rolling. Dulu waktu kecil-kecil dia memang rolling, meleleh-eleh macam tu, biasalah budak-budak kan. Tapi bila Februari tu, sebelum Raya Cina tu, saya perasan kenapa budak ni start rolling balik kan. Dan saya cakap dekat mak dia, maksudnya kita kena pergi check. So kita pergi klinik. Masa tu memang tak dapat detect apa. Sampailah kita balik cuti Raya Cina dekat MUA tu. Saya ingat lepas Raya Cina tu masih banyaklah klinik yang belum buka. Pediatrik ada specialist apa semua yang masih belum buka. So kita cuba dapatkan satu specialist dekat T Hospital. So pediatrik ni dia check, dia kata tak ada nampak apa-apa. Tapi dia kata kalau nak tahu detail kena pergi jumpa ENT lah. Dan kita pergi KPJ. Hantar ke KPJ, buat skop, masih tak nampak apa-apa pun. Yang nampak hanya dia punya adenoid tu nampak di belakang hidung tu ada bengkak sikit. So selepas jumpa ENT tu rasanya dalam lebih kurang seminggu macam tu. Very drastic dia punya keadaan dia tu, kesihatan dia tu drastic. Sampai dia last 3 hari sebelum dia warded tu, dia dah tak nak makan. Bagi susu pun rasanya kalau 4 ounce tu nak habis tu lambat. Sebab dia tak boleh telan. Kemudian dia keep on minta susu, minta milk. Kita pun masa tu nampak keadaan dia macam very drastic lah. So kita bawa jumpa pediatrician malam 29 30 masa tu. Dan doktor pun bising kat kita, dia kata kenapa bawa anak ni lambat. Kita bukan bawa lambat, kita dah bawa pergi ke klinik, dah bawa pergi hospital untuk check masa tu. Cuma tak nampak apa-apa. Sehinggalah keadaan dia tu, dia dah ganggu dia punya pernafasan lah. Malam dia tidur dia meresah lah. Mana tidur ni pusing sana, pusing sini, macam tak boleh nak tidur. So satu doktor bagi surat untuk kita bawa ke hospital lah. 1 hari bulan kita bawa ke hospital, memang keadaan dia makin teruk. Doktor buat skop, nampak ada dekat tekak dia tu ada bengkak, dan nampak ada macam nanah lah. Okay. So doktor cakap kita kena intubate dia untuk buat CT scan masa tu, dan mungkin dia akan kena operate lah. So okay lah, kita ikut je lah.
So lepas buat operation pertama, saya ingat 5 hari lepas tu doktor nampak dia masih lagi stridor. Dan bila check, rupanya ada bengkak lain pula sebelah. Bengkak yang baru, operate lagi. So uh, kalau dipendek cerita tu, kita 2 minggu lah dekat hospital Muar tu baru dapat result. Daripada first dia ambil sampel masa first operation tu, doktor kata myeloid sarcoma. So dia kata ada kanser yang berkait dengan darah dan juga tumor. Dan masa tu pun dia dah cakap myeloid sarcoma ni very rare. Kemudian dia transfer 15 hari bulan, transfer ke HPKK lah. Hari Isnin kita pergi, hari Jumaat, hari Isnin dia buat bone marrow, doktor kata tak ada kanser dalam darah. So dia fokus pada sarcoma. So masa tu yang doktor mula buat protokol Ewing sarcoma untuk rawatan. Dan keadaan dia makin teruk, dia punya pernafasan dia makin bermasalah. So, sampai dia perlu ada time memang dia perlu support machine. Sebab tu dia punya masa tu saya ingat 5 bulan lebih dekat ICU je. So kita banyak masa di ICU lah sebenarnya. Sehinggalah doktor buat MRI yang kedua tu, dia dapati tumor tu lebih membesar 25% daripada sebelum tu. Maknanya dia punya tumor tu makin membesar. Then doktor buat biopsi, barulah dapat result dia kategori sebagai polydifferentiated chordoma, very rare cancer. And chemo resistant, sebab dia masa tu dah 6 kali chemo pun tumor tu membesar. So masa tu lah Dr. Loh, dia pun panik juga lah masa tu. Dia panik, kita pun okay. Sebab kita lagi lah tak tahu lah, kita tunggu jawapan. Then Dr. Loh bawa kes ni ke International Tumor Board. Masa tu lah discussion berlaku. Then dia orang ada discuss dengan pakar dekat HUKM untuk buat radioterapi. Tapi pakar tu yang dah senior pun tak berani buat. Sebab anak ni masih kecil. So the only choice yang ada, suggestion daripada International Tumor Board masa dia orang punya discussion tu adalah dapatkan rawatan di Singapura untuk buat proton terapi. Dan masa discussion tu pun memang doktor yang dekat Singapura tu memang ada dalam International Tumor Board tu, dia terima anak kami untuk dibuat rawatan lah. Sebab kat Singapura saja yang ada pediatric radiant oncologist. So kita buat rawatan 41 kali, macam-macam cabaran yang kita lalui. Maksimum lah untuk dia tu, kira ada orang yang buat rawatan dalam 20 kali, dia maksimum 41 kali lah. Dan saya pun ada tanya doktor, kalau 41 kali ni tak okey, akan buat lagi ke? Doktor kata maksimum untuk satu orang tu 41 kali. Dan kalau kita buat lagi, dia dah jadi toksik dah badan tu. So Alhamdulillah kita completekan. Lupa nak cerita, anak saya pun sebab sebelum kita buat kita pergi Singapura tu, memang dia punya pernafasan di bahagian hidung ni dah memang block lah. Jadi dia kena buat tracheostomy lah, kena tebuk leher. So makan dah memang melalui tube je lah, minum susu. Habis 41 kali di Singapura tu, kita balik 15 hari bulan. Kita sampai Muar, masa tu kita ulang alik. Kita ulang alik untuk rawatan di Singapura tu, kita ulang alik daripada Muar ke Singapura hari-hari lah, 5 hari seminggu. Kita ulang alik. Very tough. Cabaran memang besar. Tapi kita enjoy the moment lah. So 15 hari bulan, dia habis rawatan di Singapura, kita balik sampai pukul 12:30 malam. The next day tu, saya ada call pagi tu, saya ada call Dr. Loh, bagi tahu kita dah
dah habis rawatan. So doktor kata bila nak datang, nak balik KL, so kita bagi tahu mungkin Monday lah, kita nak ambil Sabtu Ahad tu kita nak rehat. So dia kata kalau you balik Monday, Wednesday tu datanglah untuk buat review anak. Saya kata okey. Tapi bila saya masuk dalam, saya tengok anak saya tu masa tu pernafasan dia dah lain macam. Sebab masa tu dia dah too dependence on the oxygen. Dan kita pun oksigen yang kita ambil 2 tank dekat Johor tu dah tinggal sikit je. So kita pun tak tahu berapa lama boleh tahan oksigen tu. Saya pun masa tu call doktor balik, saya cakap saya rasa anak saya ni dia bergantung sangat dengan oksigen. So saya rasa hari ni saya nak bawa dia pergi hospital. Doktor kata tak apa, datang. Jadi masa itulah kita bit rushing sebab saya kena pergi cari kat mana nak refill tank pula, sebab kita nak budget daripada MOA ke HPKK masa tu. Kita takut oksigen tak cukup, dia memerlukan oksigen dalam kuantiti yang banyak kan, concentrated tu. So alhamdulillah kita manage to get. Dan kita datang HPKK, kita sampai pukul 6 lebih. Pukul 8.30 macam tu, buat x-ray, tengok right side dia punya lung tu dah collapse lah. Dah penuh air masa tu. Dan terus dia bawa masuk ICU lagi. So masuk ICU tu, dia orang hari Isnin tu dia orang buat pigtail. Saya ingat lepas tu masa tu anak saya dalam isolation room. Tapi kerana ada insiden lah yang berlaku masa tu menyebabkan kita pun saya tak tahu lah, mak dia mungkin bincang dengan nurse, bincang dengan doktor untuk bawa anak tu duduk dekat open area dekat ICU tu lah. Walaupun condition dia masa tu doktor yalah, bila budak kanser ni dia punya immune rendah, tapi kerana melihat pada keadaan dah ada insiden yang berlaku tu, dia letak di luar lah. So dia meninggal hari Ahad pukul 4.26 pagi. Hari Jumaat tu pada saya keadaan yang berita yang sukar lah untuk kita masa tu. Sebab saya tengok badan dia bengkak tau. Dia jadi macam edema. So bagi tahu doktor, dan doktor panggil pediatric surgeon masa tu. Dia kata kita perlu buat ultrasound. Bila dia buat ultrasound, dia nampak ada liquid di sebelah paru-paru kanan dia tu. Tapi dia kata ni bukan air yang biasa lah, jadi tak boleh buat pigtail. Kalau betul dia suspect macam ada nanah dalam bahagian paru-paru tu. So dia kata kalau perlu kita akan buat operation. Tapi apa-apa pun kita buat CT scan dulu. So masa buat CT scan tu lah, petang tu hari Jumaat, petang tu kita dapat result. Rupanya dia punya diaphragm, dia punya right side of the lung belah bawah tu semua dah habis lah. Kanser dah makan. So, dalam perut dia pun penuh dengan kanser. Dan doktor memang dah cakap tak boleh buat apa-apa lah. Kita just bagi dia calm sajalah. So alhamdulillah hari Sabtu tu masih lagi bersama dengan dia. Pukul 3 pagi hari Ahad, doktor call. Saya ingat tak lama selepas kita sampai tu sempat kita tengok dia. Pukul 4.26 dia meninggal lah. Tu secara ringkas lah. Tapi apa pun yang kita hadapi sebenarnya, saya banyak belajar lah. Banyak belajar. Sebenarnya ujian tu bukan saja kita melihat apa yang kita lalui sebenarnya, tapi melihat pada masa ke depan. Maksudnya kalau kita tak lalui, kalau anak saya tak kena kanser, saya pun tak tahu berapa ramai budak kena kanser. Saya pun tak tahu macam mana orang parents yang menghadapi anak kena kanser. So saya bagi tahu wife, saya kata apa yang kita lalui ini adalah pelajaran untuk disumbangkan kepada masa depan. Maksudnya kita jadikan pengalaman kita ni untuk membantu orang lain. Sebab saya rasa setakat ni kita je lah yang lalui perjalanan cross border, dapatkan rawatan untuk anak. Okay, dalam tempoh yang singkat, kita kena cari dana, kita kena make sure. Yang paling tough untuk saya adalah macam mana kita nak
pastikan anak kita dapat rawatan. Nah, itu yang paling tough lah. Okay, sebab kita tahulah cross border currency. So dengan kos perjalanan kita setiap hari itu memang mahal. Kenapa kita buat pilihan untuk ulang alik daripada saya sebagai bapa ni, saya rasa setiap keadaan tu saya kena buat keputusan. Saya tak boleh hanging. Saya tak boleh tangguh apa-apa. Setiap benda saya kena buat keputusan. Dan keputusan yang saya kena buat tu, apa pun outcome kita kena terima. Jadi saya beritahu wife, decision saya adalah ulang alik. Ulang alik daripada Muar ke Singapura setiap hari. Kita berkorban tenaga, kita korban segala-gala lah untuk pastikan anak kita dapat rawatan. Tapi dalam kita buat keputusan untuk ulang alik tu, sebenarnya pada saya satu keputusan yang betul. Sebab apa? Sebab masa kita ulang alik tu, Rifki anak ni dia dapat main dengan adik-beradik dia lah. Mana tempoh 3 bulan, dan tempoh 3 bulan tu dia dapat main dengan mingle dengan kakak-kakak dia. Dan kita manage to motivate dia daripada dia tak boleh berjalan sampai dia boleh jalan lepas tangan. Kerana dia tahu bila dia balik dia ada kakak-kakak dia boleh main walaupun dia dalam keadaan macam tu, tapi dia nampaklah dia enjoy. Jadi bila mana kita balik dari Singapura 15 tu, kemudian kita memang masa singkat sangat, the next day tu hari Sabtu tu kita dah datang HPKK. So hari Sabtu tu dah the last moment kakak-kakak dia jumpa dengan Rifki lah. Masa kita pergi masih lagi dia senyum dan sebagainya. Bila balik ke Muar tu, kita balik dengan jenazah lah masa tu. Jadi pada saya keputusan saya tu betul sebab kakak-kakak dia pun dah puas jumpa adik masa tu. Sebab sebelum daripada tu, berapa lama tu, saya ingat more than 6-7 months tu, dia tak dia 5-6 months dia tak jumpa dengan kakak dia. Sebab dia duduk dalam ICU kan. Jadi tak berjumpa dengan adik-beradik dia sampai ketika mana kita ingat lagi waktu kita mula bawa adik-beradik dia datang jumpa dia dekat ICU masa tu. Dia kenal, tapi dia rasa family dia tu nurse yang dalam ward tu lah family dia. Dia macam dia tengok dia kenal, tapi dia macam nak mesra tu ambil masa. Tapi dia lebih kepada nurse yang pakai baju biru tu lagi dekat dengan dia lah macam tu. Sebab hari-hari jaga dia kan. So serba sikit pengalaman lah apa yang kita lalui. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur sebab ujian tu membuatkan kita berfikir jauh, kita banyak belajar, kita banyak memikirkan orang lain. Kita dah nampak, dulu kita nampak family kita je, kita tak nampak orang di luar yang sakit, yang menghadapi masalah. Jadi saya gunakan pengalaman yang saya ada tu, bila kita jumpa dengan Cik Shah, saya rasa this is the right platform untuk saya bersama dan menyumbang. Dan insyaAllah selagi hayat di kandung badan, saya akan bagi semampu mungkin lah untuk bantu seramai mungkin orang melalui Cakna ni. InsyaAllah itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, Cik Rizal dan Puan Intan. Sebenarnya sejujurnya lah, mungkin Tila dan juga Kak Zu, Puan Zu boleh maybe verify saya punya statement ni. Sebenarnya kalau nak tengok Cik Rizal dengan Intan ni adalah ibu bapa yang sangat hebat. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab memang bila anak-anak kita yang dirawat ni memang kata orang tu ada sebahagiannya Allah akan ambil mereka lebih awal. Tapi bilangan tu bukanlah terlalu besar. Tetapi itu adatnya
Tetapi um, berbanding daripada ramai ibu bapa yang lain, Cik Rizal dengan Puan Intan ni dia cepat, saya kata saya pasti kepedihan dan keperitan dan kesedihan itu tetap kekal, tetap ada, tapi mereka telah gunakan itu untuk datang, untuk keluar dan untuk apa kata orang tu, untuk berkongsi pula dengan orang lain apa yang mereka mampu. Sebab ada je kawan-kawan dulu yang anak mereka dah tak ada, mereka nak pergi lalu depan SUKM tu pun tak sanggup. Apatah lagi nak masuk dalam hospital untuk ziarah kawan-kawan ke sebagai ataupun apa, tak sanggup. Dan this is adalah antara cabaran yang real lah sebenarnya kita hadapi. Namun Allah menentukan setiap sesuatu kan. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan yang anak baru mula rawatan, janganlah bimbang, janganlah bimbang masa kata tu, sebab uh, ramai sebenarnya yang survive. Bulan Januari itu kita ada buat satu program, Cik Rizal pun ada datang masa tu. Kita ada satu program untuk survivor, bekas-bekas pesakit yang dah berumur lebih daripada 18 tahun. Ada yang dah masuk universiti, masuk college, ada yang dah jadi cikgu. InsyaAllah akan datang kita akan cuba bawalah survivor-survivor. Dan kalau dalam grup yang hadir pada hari ini pun yang saya kenal macam Murkish, anak Puan Tila. Sekarang beliau sedang belajar untuk dalam bidang undang-undang. So ah, mungkin nanti tak lama lagi akan jadi peguam tu. Jadi gitu. Jadi yang penting ialah kita terus berusaha lah sebaik mungkin untuk memastikan anak kita dapat rawatan yang terbaik dan penjagaan yang terbaik. Saya kita ada MC ni, MC senyap MC dah hilang. Before we continue, Yes, saya yes. betul-betul I respect the decision of Encik Ryan dan Puan Intan sebab what they have done for their late child is something extraordinary, needs a real respect because despite what they have undergone with the child and they are here to support us is really something that need appreciation from all of us. And we have seen, kita pernah tengok dalam ward masa kita rawatan dulu, ada ibu bapa yang salah satu I've seen is a baby, 10-month-old baby brought in, very educated, very well-off family, but they simply didn't want to do the treatment. They don't wanted to go through the hassle of going through the treatment. They just left and then the child did not survive long after they left the ward. So when I've seen that and hearing both your stories today, it's really touched my heart. Thank you for being here. Thank you. Mungkin yang ni, terima kasih Tila. Kita ada sikit masa lagi. Yang kawan-kawan yang ibu bapa yang anak baru mula rawatan daripada tahun lepas, saya kata ada Puan Aima dekat sini, Cik Yuraimi. Kalau nak cakap sikit sebelum saya apa ni, kita cuba wrap up benda ni dalam 1 jam lah. Tak nak lama-lama. Boleh ke Cik apa ni? Tu mungkin ibu ke ayah pada Ryan Adrian ke tak ada dalam siaran. Puan apa tadi ada beritahu line dia tak clear, ayah apa ni, parent Ryan Adrian dia kata line tak apa clear. Okeylah. Yang lain ada ke? Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Saya Puan Aima, anak saya Muhammad Akil. Um, Mula rawatan di HPKK tahun lepas bulan 5 2024. Dengar ke? Dengar. Okey. Diagnose 3 bulan 5 2024
as ALL lah. Pas masa diagnose tu hari Jumaat. So pada hari Sabtu tu doktor terus cakap nak teruskan dengan bone marrow ke tak. Lepas tu hari Isnin atau hari Selasa minggu depannya tu saya tak ingat. Terus start bone marrow. Lepas tu terus start kemo dia. Cepat lah. Maksudnya Alhamdulillah masa tu diagnose pada hari yang sama. Uh, Maksudnya masuk pergi HPKK. Lepas tu terus diagnose pada hari yang sama. SALL. So terus start kemo selama 6 bulan. Mei 2024 diagnose, bulan 12 2024 dah masuk maintenance. So sekarang dah masuk maintenance lah ya. Dah masuk maintenance. So um, sekarang dia 6 tahun dah masuk sekolah dan uh, dan dia dia sekolah dan transit sekali lah. Yang sebab kami berdua parents bekerja dua-dua. So Hmm. saya nak tanyalah sikit sebab kita macam risau bila anak ni transit sampai petang sebab kami bekerja kan. Hmm. Uh, Hmm. Bila transit sampai petang dia macam saya rasa macam ada exposure on macam yelah persekitaran semua tu kan. So macam saya risau bab tu tapi dia sangat aktif dan sekarang ni kita just jaga dia punya pemakanan, dia punya persekitaran dia, environment semua tu tak nak bagi demam. So kalau macam demam, so kena warded semua kan. Macam mengganggu kita orang punya macam kerja lah. Tapi Alhamdulillah saya punya majikan pun macam memahami lah. Macam kalau anak warded, dia orang bagi work from home semua tu lah. Kalau boleh tanya, anak sekarang umur 5 tahun ke 6 tahun? 6 tahun. Tapi diagnose tahun lepas 5 Ya, tahun. ya, ya. Okey, Masa, apa? masa 5 tahun. Uh, jadi Ah, sekarang ni dia prasekolah ke? Betul. Dia sekolah pasti. Pasti. Kemudian dia kekal di tadika tu sampai petang lah. Betul. Okey, okey. Ada berapa orang yang tinggal, kanak-kanak yang tinggal sampai petang tu? Saya tak pasti tapi saya rasa dalam 30 atau 40 orang macam tu lah. Oh, ramai. Okey, Ah, saya rasa saya terus jawab je soalan ni. Mungkin kalau nanti Tila ke apa nak Puan Zu kena tambah, boleh tambah. Penjagaan anak-anak yang telah menjalani rawatan kanser, terutamanya kemoterapi ni, cabaran paling besar sekali ialah jangkitan kuman. Mungkin Puan pun dah doktor dan nurse pun ada beritahu kan. Tapi elok kita war-warkan terus ya sebab ini adalah antara musuh yang paling besar. Kadang-kadang kanser tu sendiri dah boleh selesai dah sebenarnya dengan rawatan yang ada tu, tetapi kalau tidak betul cara ni dan juga nasib juga kan, tapi lebih apa saya kata tadi, kalau kita dah usaha, kalau Allah nak tentu takdirkan jadi yang tak baik, kita terpaksa redha lah. Cuma yang bimbangnya kalau penjagaan tu kurang rapi. Jadi jangkitan kuman ni memang boleh datang daripada banyak sumber kan. Banyak sumber, terutamanya dalam kalau di antara kanak-kanak ni, yang kalau saya bimbangkan tu ialah sebab kanak-kanak dia kadang dia lebih senang sesama, senang batuk kan, sebab antibody dia orang tak kuat. Ini yang budak-budak yang bukan kanser ni, yang ada di tadika kan. Jadi memang itu mencabarlah. Anak tu pakai face mask tak kalau di tadika? kalau pergi sekolah tu dia pakai face mask tapi kat sekolah tu saya rasa dia buka atau terus dia tak pakai lah. Rimas kan. Tapi Ah, saya mungkin saya boleh bagi cadangan awal. hmm. Puan ataupun suami dah pernah belum berbincang dengan penjaga tadika tu? Pengurus Betul. tu? Pernah. Saya memang sebelum dia sebelum dia mula sekolah awal tahun yang itu memang saya jumpa personally dengan cikgu lah.
Saya Ha. cakap kat dia, maksudnya dia tak boleh bergaul dengan macam environment yang expose terlalu besar lah kan. Mm-mm. Lepas tu dia punya masalah dia apa, lepas tu dia punya macam maksudnya dia ada nilai ALL ni semua ni. Ya, Tu, ya. so cikgu cakap memang dia akan isolate lah kalau macam kalau budak tak sihat memang dia akan asingkan lah budak-budak yang tak sihat tu. Hmm. Cikgu memang bagi tahu macam tu. Tapi saya memang consult personally dengan cikgu. Kalau macam ada apa-apa, dia macam nampak tak sihat, pucat ke apa, memang terus call kita lah. Tapi setakat ni Ya, alhamdulillah dia okey. ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa tu kita doakanlah terus macam tu, ya. Uh, Jadi memang sekarang ni pun masih lagi kalau katakan anak demam, kita akan terus bawa ke ward kan? Betul. Tak perlu pergi emergency dulu kan? Hmm, betul-betul. Sebab masa dia tengah kemo hari tu dalam tahun lepas, dia ada demam 2 kali. So kita terus ke ward lah. Dia Ah, sebab kalau sejak daripada zaman zaman dulu-dulu kami di HUKM hospital sebelah tu memang itu adalah keistimewaan lah diberi kepada ward kanser kanak-kanak ni. Jadi kalau mm, demam memang akan direct terus ke dalam ward. Maknanya tak payah melalui pendaftaran di emergency ke sebagainya terus. Jadi bolehlah dikongsikan juga kepada ibu bapa yang lain uh, untuk langkah itulah. Jadi kami dulu dari Seremban pukul 2 pagi pun pergi ke SUKM tu kalau demam. mm, Tak kita takkan tunggu pagi punya sebab demam tu maknanya dah ada infection dan untuk pengetahuan lah kalau terus ke ya. Jadi itu terima kasih Puan Aima. Jadi sekarang ni Puan Aima di rumah lah ya. betul-betul. Saya di rumah. Ah, Tapi saya sebenarnya rumah saya kat Sungai Besi, dalam 10 kilometer je ke ya, HPKK. ya, So yang juga. tu macam satu kelebihan jugalah. Kalau ada apa-apa, so Ya, kita terus refer ke HPKK lah. ya, Alhamdulillah. So Hmm. teruskanlah penjagaan yang rapi itu dan apa ni kalau boleh apa juga cuba apa ni beri bahan-bahan pemakanan yang boleh meningkatkan imun sistem dia lah, sistem pertahanan badan dia. Kita dah ada program dalam TikTok tu ada follow tak apa tu sajian harapan Cakna. Ada Puan ada. Aiman. Saya Ah, tahu. so itu kita akan cuba perbanyakkan lagi dan kita akan ada kerjasama dengan Jabatan Dietetik di apa ni UKM untuk meningkatkan lagi lah. Kita ada juga buku panduan pemakanan tu pernah pernah tengok ke ataupun dah ada beli ke apa ke? Ya, saya dah ada beli buku tu. Okey, Ah. Alhamdulillah. So bolehlah gunakan. Kalau ada masalah apa-apa boleh kita pun ada dalam grup WhatsApp Super Mom Super Dad tu kan. Ya, ada. Ah. Saya dapat starter kit daripada Cak Nai. Ya, jadi Tahun jadi lepas. grup WhatsApp tu ada sekarang ni lebih 700 ibu bapa yang ada dalam tu daripada yang dah berpengalaman lebih daripada 10-15 tahun pun ada yang baru-baru pun ada. Jadi jangan segan silu untuk nak bertanya soalan ke dalam grup tu. InsyaAllah akan ada je orang jawab. Eh. Okey, terima kasih Puan Aima, bonda kepada Muhammad Akil. Kita doakan Muhammad Akil dan juga lain-lain sahabat yang seperjuangan dengan dia. Allah lindungi dan beri kekuatan pada mereka. Ada lagi ibu atau ayah yang nak perkenalkan diri dan ataupun nak tanya soalan atau nak kongsi apa-apa? Saya boleh cadangkan untuk Puan Aima. Sila, sila. Okey, sebab tadi Puan kata dia baru umur, ini cadangan saja. Sebab I tak tahu keadaan sebenar Puan Aima kat rumah dan waktu-waktu kerja. Since dia baru 6 tahun,
I don't know what is pasti all about. Is it pasti a kindergarten or nursery? Boleh Ya. tak kita, sebab exposure dia dengan budak-budak terlalu tinggi. Risiko penjangkitan tu memang ada kalang I rasa kita tak boleh avoid dia. So since they only 6 years old, boleh kita dapatkan ke tak? Macam maksudnya puan dapatkan pengasuh maksudnya hantar dia kepada pengasuh saja supaya dia boleh dijaga dalam keadaan environment rumah bersih. Kalau itu tak boleh, uh, the cikgu yang ada kat pasti tu macam selalu kerap gunakan sanitizer, dan sebelum bawa balik dia dari situ, tukar pakaian supaya kita tak bawa balik germs dalam pakaian tu. Tukar pakaian dia. When you bring back in the baju yang sama, kuman yang ada kat situ we are bringing back. So no matter what we clean at home, there is something we brought back. So just tukar pakaian dia, bungkuskan dan terus basuh dia supaya dia balik dengan pakaian yang bersih. Itulah saya cadangkan. So I don't know whether it is acceptable or not, whether it can be materialized or not. Ya, itu cadangan yang sangat baik, Tila. Betul-betul. Thank you Puan Tila. Panggil akak je. Ya, Kak je. Saya masih muda lagi. Baik. Kita semua dalam warga China ni sebenarnya kita keluarga besar sebenarnya, keluarga besar. Jadi kita panggil yang senang saya rasa kakak, abang. Kalau saya panggil pak Ya, cik. betul. Kita supaya kita boleh rasa macam satu family. Ya, Hmm. thank you. Lain ada tak lagi sebab kita masa dah suntuk ni. Puan Sahira Saufi ada situ. Nur Sahida, Cik Yuraimi ada. Kalau tak ada, saya nak pergi kepada sedikit perkongsian. Ni ada disiapkan oleh tim Puan apa ni, Puan Zuriana, iaitu tentang beberapa bantuan yang disediakan oleh Cakna kepada pesakit kanser kanak-kanak di HPKK lah ya. Jadi saya share sekejap. Mungkin benda ni belum dikongsikan lagi di khalayak. Ya, saya share sekejap. Saya screen. Okey, saya share gambar sini. Yes. Okey, ini adalah boleh nampak tak ni? Saya setengah sharekan gambar perkhidmatan bantuan kewangan kepada warga Cakna. Boleh nampak ke? Boleh. Okey, kalau boleh nampak ini kalau kita tengok ini dia punya flow dia lah ya, lebih kurang. Terima kasih pada tim Puan Zuriana. So kita bermula, saya harap semua pesakit-pesakit yang baru tidak langsung miss ya, iaitu starter kit bag yang ada chop Cakna dalam tu, ada towel, ada file, ada sudu, garfu dan macam-macam lagi dalam tu, macam beg Doraemon lah lebih kurang. Itu sebenarnya adalah apa ni sebagai tanda yang kami nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan yang anak baru mula rawatan kanser di HPKK itu bahawa anda tidak berseorangan. Itu mesej yang sebenarnya pada starter kit tu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada masih anak dalam aktif treatment lagi, yang ada dalam program ni, bila ada dekat ward, kalau terjumpa kawan-kawan tu di pantry ke ataupun di luar ward dia, boleh tanyalah, berkenalan sikit kan. Kemudian tanya dah ada terima belum starter kit daripada Cakna kan. Starter kit ni diedarkan oleh jururawat lah, especially ketua jururawat KJ Hasmida. Tapi kalau mungkin dia delegate orang lain, saya pun tak tahu pasti. Cakna akan hantar ke ward setiap bulan ataupun setiap 2 minggu sekali lah stok starter kit tu, dan dia akan edarkan. Okey, kemudian
Ya. Okey, kemudian yang kedua ialah bantuan awal rawatan. Okey, untuk pengetahuan, segala kalau starter kit tadi dia untuk semua kategori pesakit lah. Maknanya kategori itu maknanya status sosioekonomi ibu keluarga dia. Jadi, tapi kalau bantuan kewangan memang dia akan bergantung kepada kita panggil latar belakang sosioekonomi keluarga itulah ya. Tapi kalau orang yang memang ada susah, kita akan bagi bantuan awal rawatan ni masa mula-mula masuk, masuk ward, kemudian kita dapati sama ada pihak jururawat ataupun doktor ataupun kawan-kawan. Kalau katakan kita dah anak kita dah dirawat di HPKK dah, kita dah jadi senior sikit lah kat situ. Contohnya kita dah ada di ward. Kemudian ada kawan yang baru masuk, ya, nampak dia macam susah kan. Kita kita ni tak tentu kan. Memang semua orang bila anak sakit tu susah, tapi ada yang jauh lebih susah kan. Jadi boleh tanya dia, ada tak dapat apa-apa, apa ni, sumbangan. Kalau dia kata belum dapat, boleh terus inform kepada Cana. Kita akan terus dia bagi bantuan awal rawatan ni sebanyak RM300. Itu tak ada banyak, pula tak ada banyak proses lah. Tak ada perlu proses penilaian. Tapi lepas tu, sekiranya memang dia orang yang memerlukan, sangat memerlukan, kita ada bantuan yang dipanggil bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ni, dia kita bagi RM350 sebulan selama 6 bulan. Ya. Yang ini dia perlukan penilaian daripada Jabatan Kerja Sosial Perubatan, JKSP. Jadi tuan-puan yang anak ada dirawat tu boleh jumpa cakap dengan doktor, kata saya nak minta bantuan uh, uh, apa ni daripada Cakna. Jadi mereka akan bagi, saya rasa mereka akan minta sikit beberapa dokumen sokongan buat penilaian, dan sekiranya pihak Jabatan Kerja Sosial Perubatan dia rasa layak, dia akan recommend kepada Cakna lah. Dia akan recommend pada Cakna. Bila dia recommend pada Cakna, kita akan tengok sekali lagi, dan kalau layak kita akan luluskan bantuan tu, dan bantuan ni akan dimasukkan dalam bank account terus ya. Ini saya buat saya ringkas je ya. Kemudian kita ada bantuan tambang rawatan. Ini biasanya ialah untuk yang anak yang tidak lagi memerlukan duduk ward, ya, dia banyak berulang. Jadi ini kita bagi bantuan tambang rawatan. Sama proses dia, kena mohon dengan JKSP. JKSP di tingkat 1, kalau tak silap saya, dia punya pejabat dia. Kemudian ni bantuan peralatan ni macam PICC, Chemopod. Yang ini kita akan tengok kepada apa ni, sama juga proses dia melalui doktor, melalui JKSP juga. Begitu juga bantuan rawatan atau perubatan. Ini terutamanya kadang ada kena hantar ujian darah ke makmal luar, ke ujian bone marrow di makmal luar ke, atau ada ubat-ubat khas yang tak ada dalam senarai di hospital. Ini pun ada keperluan. Dan kita ada bantuan ad hoc ni, bantuan apalah sekali-sekala lah, bergantung kepada keadaan. Dan kemudian kita adalah juga bantuan peristiwa, macam hari itu ada yang kena banjir, baik sekolah dan sebagainya. InsyaAllah susu. Ya. Dan kemudian ada bilik penginapan di rumah McDonald. China baru saja menaja tiga buah bilik di situ. Tapi actually sesiapa pun yang memerlukan bilik boleh memohonlah untuk dengan pihak rumah McDonald sendiri. Tetapi kalau perlukan apa ni subsidi ataupun bantuan kepada sewaan, sebab dia akan charge RM10 satu malam kan, untuk bilik di situ. Ini untuk parent yang outstation lah biasanya ya. Jadi yang itu perlukan pihak JKSP lah untuk bagi penilaian. Dan of course kita ada, kalau anak ditakdirkan meninggal dunia, kita ada bantuan perkebumian. Itu secara ringkas lah bantuan kewangan yang ada pada Cakna. InsyaAllah. Ada yang nak tanya apa-apa soalan? Sebab kita mengharapkan tuan-tuan dan puan yang apa ni,
uh, berada di ward untuk sama-sama berkongsi maklumat dengan ibu bapa yang lain lah. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak tengok satu-satu kan. Walaupun kita ada tim yang buat lawatan ke ward sebulan dalam 2 kali, ya, yang ada datang bagi makanan ke bagi apa goodies tu, tapi kadang-kadang kita tak dapat maklumat yang lengkap kan. Jadi kawan-kawan lah yang sama-sama senasib yang ada di ward, tengok ada kawan kita nampak susah sangat, nampak susah sangat, jadi bolehlah maklumkan, insya-Allah. Ada apa-apa lagi tak? Pengacara majlis lah, Cik Hanan. Okey. Jadi banyaklah kongsian daripada semua. Um, Sama-samalah kita bertabah menghadapi segala cabaran dan yang Allah bagi. Kita juga, sebab that is the point of um, being in this community kan, to support each other. Jadi kita dah boleh habiskan tu. Dah ada. Oh, rekod balik. Zul, dah ada ke date untuk yang akan datang? Mute, Zul mute. Kita belum ada date lagi, tapi insya-Allah seperti biasa malam Jumaat lah. 2 minggu yang akan datang. Malam Jumaat ke Jumaat malam? Jumaat malam. Jumaat malam Hmm. Uh, Lebih lebih selesa kurang 20, lebih lebih 25 selesa hari bulan. Jumaat malam ke ataupun Khamis malam Jumaat? Cuba kita tengok, cuba kita poll sikit. Boleh tak kalau tak poll di sini pun boleh poll dalam grup, sebab apa? Kalau saya lah, saya tak tahu arrangement family lain. Kadang-kadang bila dah weekend tu, kadang kita dah hari Jumaat tu petang tu dah sibuk balik Baiklah. kampung lah, dah ke mana lah gitu kan. Jadi tapi kalau Khamis malam Jumaat tu biasanya kita memang ada di rumah, dan cuma kita mula tu pukul 9 atau 9:30 tu cantik lah saya rasa. Wallahu alam lah, jadi mungkin saya kata boleh buat poll nanti tu. Hmm. Ah, Okey, so Hmm. wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita tak ada ambil gambar ya. Internet saya pun tak ni. Hmm. Recording. Stop lagi.